Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya sayangi, yang saya hormati rakan-rakan seperjuangan semua sekali, daripada seluruh agensi-agensi di bawah ABIN dan juga Wadah. Maka mereka dua inilah yang sebenarnya pencipta, pencetus kepada lain-lain agensi termasuk PTPI kan, ya, daripada awal lagi. Dan tidak lupa saya pada pengurusan ataupun urus dia yang bertumpuk lumus untuk menjayakan program sehari kita. Jadi saya perkenalkan diri sebabnya Tuan Haji Nasir menyampaikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebagai pengelola ataupun pengarah program. Dia kata kalau sekiranya dia sempat hadir dengan keadaan gout yang begitu berat dia, subuh tadi dia telefon pada saya, dia kata dia tolong saya, tolong handle teruslah daripada A sampai Z. Sebenarnya saya sepatutnya ceramah ni pada petang nanti kan, pukul 2 sampai pukul 4.30. Tetapi apabila berlaku begini adalah hikmat dia, yang mana saya juga sebagai trainer kepada HRDC ini kena submit satu akreditasi untuk dapat akreditasi sebagaimana ada sahabat kita orang muda ni untuk melaksanakan latihan di agensi-agensi kerajaan swasta apa. Dia kena ada lagi satu siri iaitu video secara live, sekurang-kurangnya 2 jam. Sekurang-kurangnya 2 jam, bukan ceramah 2 jam, latihan 2 jam. Latihan ni termasuklah 3 elemen. Yang pertama, sedikit pengenalan, motivasi. Kemudian kita akan pecahkan kepada kumpulan untuk perbincangan dalam kumpulan. Kemudian presentation, penyampaian, ataupun setiap orang wajib berada dalam kumpulan masing-masing, berada di depannya. Nak terkecil, nak berapa ikut. Jadi kita kena latih sebagai seorang pemimpin. Sebabnya tuan-tuan dan puan-puan lah sebagai pewaris, pelanjut succession plan kita, plan untuk penggantian kepada semua otai-otai yang berada pada tahap umur 80-an. Datuk Wan Hassan masih lagi boleh bowling masa hari keluarga. Umur 70-an Haji Wan Azman dan sebagainya, fungsi Wadah kan. Dan juga kalau ABIN tu mereka muda lagi. Jadi kita nak sekali supaya di kalangan tuan-tuan dan puan-puan lah yang terpilih pada hari ini, yang sepatutnya kita ada satu program khas 2 hari 1 malam di akademi kewarganegaraan Malaysia ni, tetapi terpaksa ditunda kerana program mereka juga bertentangan dengan program kita pada masa yang sama. Jadi kita mengalah untuk kita buat lain kali. Sebab kita kat tangan kita ataupun di bawah agensi ni ramai lagi yang belum berkesempatan untuk hadir sebagaimana hari ini. Okey. Jadi kebiasaannya saya dah buat program HRDC di sini pada tahun lepas 2 hari, pukul 8 sampai pukul 5, 2 hari kepada satu syarikat plumbing Soho, Chinese company. Saya kata kita gunakan tempat ABIN ni sebagai platform. Alhamdulillah. Jadi daripada 2 hari kita nak jadikan lebih kurang 3 jam je. 3 jam je. Kemudian saya akan pendekkan, edit jadi 2 jam saja. 2 jam lebih sikit kan. At least 2 jam. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan-puan dapat menghadirkan hati masing-masing. Sebab ini sebagai ilmu jariah ni sebenarnya. Ini gratis. CSR pada saya. Percuma, alhamdulillah, untuk ilmu yang jariah. Sebab mungkin lepas pada ni orang muda dah ambil peluang untuk memberikan latihan dan sebagainya. Masuk sahabat kita yang orang muda kita, apa? Haji. Haji kita. Maknanya dah ada dah lesen sebagaimana saya sepatutnya buat ini. Okey. Jadi
Program kita sebagaimana yang tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum bahawa untuk melahirkan kaderisasi, untuk lahirkan pemimpin. Bagaimana untuk kita rasakan kita ni sebagai self belonging ke, ataupun bentuk organisasi belonging ke, ataupun dalam bentuk jemaah belonging ke, hari inilah kita akan tentukan semua sekali. Supaya tuan-tuan dan puan-puan hadir sebagai petugas, sebagai pewaris masa depan yang akan 24 jam berada dalam ibadah. Ibadah apabila innamal a'malu binniyat, kita niat betul-betul dengan apa yang kita nak buat, insya-Allah 24 jam kita berada dalam ibadah sepanjang hayat kita. Itu hasrat saya. Dan yang keduanya, saya akan menggabungkan semua sekali pengalaman-pengalaman saya sebagai jurulatih pada tahun 1990 lagi. Tuan-tuan ada tak lahir pun ada sini. Dulu saya penceramah Biru Tata Negara. Semasa pengarah dia Datuk bekas pada stesen politik pada Perdana Menteri pada waktu itu. Sahlan, adik kepada Menteri Dalam Negeri pada hari ini, Saifuddin Nasution. Masa tu dia pengarah di Kelantan. Saya dah jadi penceramah Biru Tata Negara 90. Kemudian dalam pengalaman saya sebagai seorang engineer, profesional engineer, memang tidak berketepatan sebagai pensyarah lah patutnya. Tetapi kerana hasil daripada didikan daripada universiti sebagai majlis perwakilan pelajar, esko perwakilan pelajar, dan menjadi pemimpin dalam di masyarakat, di peringkat masjid dan sebagainya, dan pengalaman dalam jabatan kerajaan sehingga pencen pada tahun 2020 sebagai timbalan pengurusan kadar. Dan saya juga masih lagi mewakili negara dalam pengairan saliran dalam sedunia. Pengairan saliran sedunia ni berada di seluruh dunia. Pada tahun ini Kuala Lumpur sebagai tuan rumah. Maka tinggi-tinggi lagi dah. Bahkan Perancis, Mexico, Kanada, Turki, Australia pada tahun PAS Sydney. Saya mewakili negara dalam pengairan saliran. Itu bidang saya, bidang teknikal saya. Tetapi pada hari ini saya nak cakap dari segi soft skill ataupun ilmu kemahiran dalam bentuk pengalaman. Dan apa tujuan kita ada berada di sini? Saya nak minta seorang-seorang, kalau boleh sekejap je, 1 minit je seorang, ataupun 10 saat seorang. Kalau tidak pas juga. Apa rasa tujuan kita ada hari ini? Saja-saja ada ke? Saja-saja nak datang ke? Ataupun kita nak mengosongkan gelas kita yang dah penuh kepada kosong, nak jadikan ada air, nak masukkan ilmu sebanyak mungkin. Program 3 hari 2 malam di Yatim, daripada Yatim mana Yatim? Angkat tangan Yatim. Ini dah jumpa dengan saya 3 hari 2 malam. Kita buat team building di Saudara Bis. Tetapi pada masa tu kita invite ramai penceramah, termasuk Timbalan Light Chancellor UNK dan sebagainya, dan Datuk Dr. Razak pun ada sekali, di mana kita tidak boleh menumpukan sepenuhnya kepada apa yang tadi kita nak cakap pada hari ini. Jadi ini refreshment lah pada satu perkara baru. Sudah masuk. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan yang hormat sekalian, kalau ikut pada program kita bermula daripada pukul pendaftaran pukul 8 dah sampai pukul 8.30. 8.30 tu sepatutnya saya dah bermula ataupun Haji Nasir dah bermula untuk buat pengenalan dan juga tujuan kita adakan kursus, dan kita juga cadang untuk buat terus ice breaking untuk sampai ke peringkat perasmian majlis ini oleh Al-Fadhil Mustafa Daud. Tetapi apabila tuan-tuan dan puan-puan sebahagian besarnya tidak dapat menepati masa, maka kita terpaksa tunda waktu. Jadi saya tengok yang awal tadi saya suruh tanda sikit, nombor 1, nombor 2, nombor 3, mana datang ada hadiah kan? Yang terawal datang. Yang terawal datang. Saya sampai sini pukul 8.5 minit tadi kan? 8 minit saya sampai. Jadi itulah zaman sekarang ni, Tok Guru turun murid. Betul tak? Dulu anak murid tunggu Tok Guru, pergi 1000 kilo pergi untuk mendapatkan ilmu semasa Imam Syafi'i. Tapi sekarang ni
anak murid atau guru tunggu anak murid. Di Jepun pun macam tu juga. Saya kursus 3 bulan di Jepun. Dia datang sini, seorang-seorang masuk, hai. Hai, daripada Venezuela, daripada Brazil, daripada Pakistan, negara-negara membangun Malaysia, apa tu masuk saya juga. Dia 5 minit sebelum majlis, dia dah ada penceramah, apa nama ni, pencarah dia. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Itu yang benar. Sekarang ni negara luar, orang tidak Islam, negara tidak Islam membangun menggunakan Islam modul, Islamic modul. Wal asri dia guna. Dia gunakan apa nama ni, perkataan-perkataan lain. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dia pun guna juga. Innamal a'malu binniyat dia gunakan. Pada tahun lepas saya bersama-sama isteri saya belakang tu. Apa ni, bekas guru besar SK Zainab 1. Selama 16 tahun. Guru besar hampir dekat dengan 30 tahun, 26 tahun. Saya jemput bersama-sama hari ini untuk memberikan semangat kepada saya lah. Itu orang PhD ni. Pada tahun lepas saya juga pergi ke China, mewakili satu syarikat gratis, semua sekali, full free of charge, ke Wenzhou dengan Shanghai. Bagaimana setiap agensi itu ataupun Xing tu, kita tengok label dia. Label di dinding. Belum masuk apa dia? Innovation. Jadi hari ini kita nak sentuh juga apa dia Madani. Saya nak tanya di sini, siapa yang apa ni dah tahu cerita Madani ni? Angkat tangan? Madani. Madani. Tahu? Okey. Apa yang istilah Madani ni? Ada M-A-D-A-N-I. Apa? M apa? M. Malaysia. Malaysia. A, Asia. D, Denmark. Pemimpin pada hari ini ialah pemimpin dunia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, PMX. Mencipta Malaysia Madani pada waktu dia berada dalam China tahun 1998. Saya juga diberikan apa ni sebagai iktiraf oleh Julati Madani. Julati Madani apa ni untuk modul Madani. Ini permulaan ni saya buat pada kali pertama di Kelantan. Pada sekarang saya wakil tunggal lagi untuk modul Madani. Jadi pada hari ini saya nak betulkan semua persepsi, insya-Allah tolong kosongkan gelas masing-masing, terutama dari segi politik. Saya nak terang tu. Pak kita hari ini berlatar belakang banyak ni. Pemimpin lah, penyokong lah, okey. Kalau boleh kosongkan gelas. Saya tahu Syria ada dalam gelas tu penuh dah. Apabila dalam gelas tu penuh dah, tak boleh nak cakap. Dah, tak masuk dah. Bubuk keluar, bubuk keluar. Kita kosongkan sebentar. Boleh tak? Boleh. Tak kira lah. Pasal parti-parti dia bagi saya ni benda apa nak alat untuk mencapai matlamat. Bukan matlamat untuk mencapaikan alat tak. Terbalik. Kita alat untuk mencapai matlamat. Kira lah parti mana-mana pun. Asal tu dalam jiwa kita yang akan disoal di kubur besok bukan parti, tetapi apa yang ada pada diri dia. Beriman ke tak beriman? Faham ke tak faham? Yakin ke tak yakin? Madani menjelaskan perkara. Madani menjelaskan perkara. Sebab ramai orang keliru. Tapi alhamdulillah, insya-Allah dia daftar ni dengan kelas yang kosong. Itu kita tengok. Okey. Urus dia pastikan bahawa ni apa nama ni takut tak faham sebab program dia pukul 9.30 kali kira ni. Pukul 9 dah. Pukul 9. Jadi kalau kata pukul 9 tu kan dia mari saya kena stop lah dulu. Untuk bagi laluan untuk perasmian kan. Okey. 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 Tajuk kita selain pada perasmian dan juga selain pada apa nama ni ada sedikit forum dan sebagainya untuk memenuhi cita rasa dan perbincangan ialah tujuan program dia sebagaimana saya nyatakan ialah personaliti unggul ke arah kecemerlangan organisasi. Kita nak tekankan apa dia personaliti unggul tu sebenarnya. Ciri-ciri dia apa? Apa benda yang sepatut kita kena capai? Yang kedua, gambaran keseluruhan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kepentingan individu kita memiliki pelbagai kemahiran, multi skill. Maknanya kita seorang penceramah,
kita ibu bapa, kita suami, dah. Kita ketua dalam organisasi, kita pemimpin masyarakat, kita ada kemahiran back literate. Contoh gitulah, mana-mana skill. Tidak kata kalau kita komputer tak komputer, jah. Jadi kalau bukan lain tak ada cari mati lah. Jadi kalau kata tuan-tuan dan puan-puan kalau multi skill, saya pada waktu pukul 8.30 ke pukul 5.30 lah, waktu office hour, tuan-tuan boleh buat pula part time sebelah malam. Betul tak? Beki ekor 10 ekor ni, kalau cuba service ekor RM150 ni, tak ada sejak. Saya kemarin anak usuk apa nama ni kita, beli kita, pasal kita ingat kau RM50 dah. RM150 tuan. Tak ada semua je. Pasal kita kan pandai ni kemahiran itu. Itu nilai hari ni. Dan sekarang ni TikTok pula kan, TikTok. TikTok pula. TikTok ni saya pun tak tahu lah macam mana. Sampai hari tu maknanya 2-3 ribu ringgit main-main ke dia. Makan tempat-tempat mewah, orang muda ni, orang muda lebih. Tak ada masalah dah. Anda boleh buat itu. Tapi nak apa? Nak kena ada ilmu kan? Nak ada kemahiran, nak ada pengalaman, nak ada keberanian. Ilmu banyak, tak berani buat TikTok. TikTok ni untuk ceramah-ceramah boleh, betul tak? Itu saja pesan daripada apa ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu ni. Cakap sikit. Tak kena buat masuk duit. Jadi pelbagaikan multi skill. Waktu yang penting sekali. Selaras dengan modul yang disediakan bagi melahirkan individu berpersonaliti unggul yang mampu menjadi pewaris dalam pembentukan generasi masa depan. Sebagaimana saya nyatakan tadi, yang berwibawa dan bertamadun. Apa maksud tamadun? Ada boleh. Saya tamadun. Bertamadun bermakna ianya dikenal sebagai satu masa, jangka masa satu macam katakan Imam Syafi'i ke dah. Orang hebat, siapa dia? Apa nama ni pencipta, apa nama ni pencipta kepada apa nama ni putaran alam sebagainya. Semua orang Islam baca. Kesihatan orang Islam. Bacalah mana-mana. Bukan kata orang bukan Islam dah. Orang Islam baca daripada Turki, daripada mana? Kalau apa ni daripada Uzbekistan kan. Usaha ini sejajar dengan hasrat kerajaan untuk melahirkan masyarakat madani yang mampu menyumbang secara signifikan kepada organisasi, agama dan negara. Itu objektif kita. Kalau kita capai hari ini dengan tuan-tuan balik dengan ada benda daripada gelas kosong kepada gelas penuh, benar-benar ni alhamdulillah. Tak penuh pun separuh, alhamdulillah. Sikit penuh pun alhamdulillah. Jangan buat dulu. Tak sibuk, dua lah. Yang kedua, pada akhir sesi nanti para peserta akan dapat apa hasil pembelajaran dia? Kita target kita. Target kita ialah memahami ciri-ciri personaliti unggul untuk membina generasi yang bertamadun. Yang kedua, kepentingan memiliki ilmu dan kemahiran dalam pelbagai bidang untuk kecemerlangan kejayaan dan organisasi. Sebenarnya apabila 2 hari, saya sempat buat NLP. Tahu tak NLP? Tak pernah dengar NLP. Takut supaya Malaysia Madani tak dia tak apa lah. Kau berani tu kita naknya. Salah curi kau. NLP ni agak-agak apa dia? New Zealand? Ada sebenarnya, tak? NLP. Jadi kalau kita ajar benda baru baru kena ada. Neuro Linguistic Program. Saya juga sebagai jurulatih pada NLP. Tapi kita tak ada kita semula NLP saja. Bagaimana nak membina kecemerlangan organisasi NLP boleh buat. Saya juga sebagai kaunselor jabatan. Jadi kalau saya kata mati skill tu, mana saya sendiri kena mati skill tu. Kenapa kita? Dia kata mati skill tu apa skill ya? Saya juga sebagai ketua apa ni akrab, kalau kata jabatan kerajaan ini apa ni rakam pembimbing perkhidmatan awam ni, saya pengurusi akrab di Kedah daripada 2009. Dan alhamdulillah telah menerima anugerah akrab peringkat kebangsaan 2012. Akrab Bestari. Terima hadiah daripada menteri masuk TV dulu. Betul lah orang apa ni keluarga rumah tu dicetak TV, pakai suka apa dia. Masuk TV apa dia kata. Selama kena tak aja masuk TV. Tapi kita tak suka benda tu. Dan saya juga sebagai penceramah utama haji, motivasi haji. Tapi saya tak setuju hari ini sebabnya personaliti unggul saja ni pun wajib pun tak cukup dah.
Kena semula tu. Kita buat ke sekolah. Di mana kalau tuan-tuan dan puan-puan dengar saya cerita motivasi haji, tuan-tuan akan gadah tanah, hai, akan kira cara semua sekali. Kalau mak ayah tak pergi lagi, akan kira ke mana-mana. Kita ada formula dia. Jangan siapa kita tak pergi, mak ayah tak pergi, kita pun tak ayah pergi lagi. Dah, tak boleh macam tu. Haji ni lah untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan untuk bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah kata kalau sekiranya pergi melawat di Madinah, pergi melawat kubur, seolah-olah kita melawat waktu dia hidup. Allah ni kita pergi ke Kaabah tu seolah-olahnya Allah berada di situ untuk menerima segala permohonan doa kita. Itulah imajinasi NFT boleh buat dan lain-lain pun boleh buat. Sebab tu zaman dulu dia ahli tasawuf. Tasawuf ni bermakna dia banyak kepada takafur. Apa nama? Tafakur. Tafakur kan? Tafakur. Senyap duduk dia ke apa? Pasal apa nak mikir banyak. Lepas tu, hak paling besar sekali mikir, saya minta sekali lagi untuk pembinaan kumpulan nanti, ialah apakah cita-cita anda, hasrat anda dalam hidup ni. Lo ni boleh garis dah tu, boleh garis dah. Saya banyak awal-awal lagi. Kenapa dia nombor 1, nombor 2, nombor 3, lepas tu nak tukar pun tak apalah. Kuat dulu, kokoh. Kalau tak ada mata lama, ya, biar ada mata lama hidup. Okey. Yang ketiganya ialah berkenaan kandungan kursus. Satu, pengenalan. Saya beri pengenalan ni, ice breaking sikit. Pengurusan ke diri secara holistik. Bagaimana kita nak mengurus diri kita ni. Kalau kata 8.30 tu, 8.20 tu sampai dah sini. Ni penceramah kena tunggu sampai pukul 9.30 tak start lagi lah. Pasal apa? Pasal kita berbudaya yang tidak betul lagi masa tu. Masa kita berasa. Walaupun jauh dekat pun kita punya timing. Sebagaimana kalau cikgu kena mengajar di Gua Musa pukul 8, dia naik bas pukul berapa? Pukul 3 pagi dah. Pukul 3 pagi pukul dia naik bas. Mengajar Gua Musa. Subuh tu macam ni. Tu nak ayat. Jadi kita kena ada satu budaya baru. Kalau kata pukul 8.30, kena teori Jepun, 5 minit mesti ada dalam dewan. Jadi saya tengok tadi, hak ikut masa tadi, kita insyaAllah lah. Saya minta urus dia penghargaan lah. Tidak boleh hadir pun, Siti lah. Siti Cemerlang, bagi awal. Yang ketiga ialah potensi diri dan kemajuan kejayaan. Apakah yang kita nak harap dalam diri kita ni? Diri kita ni apa dia sebenarnya? Kekuatan yang kita tahu ke apa? Kita harap sebenarnya. Waktu pengurusan sosial lah, ni hop saya. Jumpa-jumpa kadang-kadang awak tak tahu ya. Kenal ada tak? Awak tak tahu pula. Jadi awak sombong lah, kata begitu lah. Nanti kau yang tegur dulu, kau tak tegur. Jadi hak ni sosial itu salah satu dia cepat. Kepimpinan, bagaimana nak membina pemimpin daripada diri kita, keluarga kita, organisasi kita, masyarakat kita, dan negara kita. Negeri kita, negara kita. Lagu mana? Jadi, akhir sekali, lagu mana? Communication skill, kemahiran berkomunikasi kita nak buat kadang kita. Komunikasi. Kalau cakap tak betul, sekali tu yang orang nak cakap kita. Betul tak? Sekali tu je. Lepas tu, balik ni. Sekali kecek. Kalau dia kecek, nampak bodoh selalu. Ada tak kena? Baik tak kecek, nampak cerita. Kalau dia cakap, nampak bodoh. Ada tak pernah berlaku? Dah, dia senyap, cerita dan waktu best buah tu nampak bodoh selalu. Pasal apa? Komunikasi skill tak ada. Tak ada kemahiran berkomunikasi. Tak boleh tahu lagu mana cara reaksi orang itu, kita nak masuk lagu mana. Cuba senyum juga, senyum. Dr. Ari Ginanjar dalam ESQ. Dah, cara senyum pun dia ajar. Cara senyum dia ajar. Apa ni, Aziz, apa nama ni, Datuk, apa ni, Aziz Osman. Siapa dia pernah ikut program? Aziz Osman, hukum itu. Power. Dia pun ajar benda-benda lagu mana untuk berkomunikasi. Dan satu lagi saya takut lupa ialah saya juga sebagai jurulatih kepada Stephen R. Covey, 7 Habits. Di mana saya satu aja. Tu dia ingat siapa aku. Saya banyak-banyak kita punya sudah lah. Learn to teach to learn. Apa maksud? Learn to teach to learn. Budak daripada budak bodoh jadi ke budak paling cerdik sekali dalam kelas. Pasal apa? Itu pun tolong ingat kita akan masuk poin-poin. Maknanya kita bersedia untuk memahami, mendengar, kemudian kita ada hasrat pula nak ayat orang lain pula. Baik ayat ke isteri kita, ayat ke anak kita. Begitu juga anak kita daripada sekolah. Dan saya selalu tak terlupa. Daripada anak sekolah tu, dia tengah molek dah, siapa dia cikgu mengajar tu,
Concentrate. Sebabnya 90% sukses dalam pembelajaran ni ialah 90% mesti concentrate dalam kelas, fokus dalam kelas. Bermaknanya dia fokus kata adik apa ni mata pelajaran dia adik balik tu dia OIT nak kata suruh tangga tanya. Dia adik cikgu mengajar berapa? Adik kata tak ingat. Adik esok adik kena dengar molek kemudian balik goyak ke mak, goyak ke mami. Mami nak beri hadiah kalau adik boleh goyak. Jadi dia bersedia untuk dengan cikgu tu nak goyak ke mami dia balik tu nanti. Tak kira lah umur berapa. Apa bila balik goyak mami gini-gini. Jadi ready lah mami tu cok kelak kau berapa kau. Oh adik bagus. Esok dia buat pula. Esok dia balik 5 riyal jadi 10 riyal. Kau banyak lagi, kau banyak lagi. Ini berlaku pada anak, pada penceramah ataupun jurulatih 7 Habits tadi yang saya hadir tu. Dia kata anak dia mula-mula tu kan duduk belah hujung sup. Hujung akhir sekali tu. Dia main dia kan budak dia tak ada tujuan hidup dia suka dia main dia pun dia kacau dia. Dia win formula ni daripada kelas paling hujung, kelas nombor 1 tu supaya OIT lah. Besar lah. Kelas A tak berebut nak tak meja dah. Nak pakai duduk kelas A. Tak ada ruang kelas A meja tak ada. Bagaimana? Dia akut meja dia daripada kelas pak akhir sekali pergi ke meja kelas nombor 1. Meja dia sendiri dia akut. Selepas pada itu, setahun 2 tahun dia merupakan pelajar yang paling cemerlang nombor 1 dalam kelas nombor A itu pula. Bermakna inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Betul tak? Allah dah akan merubah nasib kita, anak-anak kita, bagi kita belajar kita sendiri yang merubah dia. Inilah benda yang apa nama ni. Okey dah, tak dah. Tak pada lagi dah. Cakap tak apa dah bilang kita. Tak apa. Oh ada rasmi lewat tak apa. Kita straight. Saya bawa kita ni. Tak main langsung kau mana saya boleh ngomong. Nyanyi dia ustaz bau umur berapa dah? 70 dah. Dia kata lewat sikit. Uzur dia juga. Tak apa. Dia keluar banyak dia hari ni. Sebabnya 2 hari ni nak jadi sehari. Sudah. Boleh tak? Okey, jadi antara kaedah pembelajaran kita, ni macam ni, boleh ada point ni, learn to teach to learn. Okey, ambil soalan. Ini saya kira itu takut saya lupa. Yang keduanya, bagaimana negara-negara ni yang pertamadun ni cepat maju. Ini poin juga ni. Dan poin-poin ni akan saya ada soal jawab, dia akan ada hadiah secara sendiri lah, insya-Allah. Saya pernah pergi pada tahun mewakili negara dalam pengadilan salinan sedunia di Gwangju, di Korea Selatan pada 2014 dah. 2013 Turki, 14 Korea Selatan, 15 di Perancis, 16 Jerman, Thailand, 17 Kanada, 18 Mexico, 19 kita Covid, 20 Morocco, 21 tahun ni, 22 tahun ni, 23 tahun ni di Sydney. Tahun ni Kuala Lumpur sebagai tuan rumah. Saya skor dekat kemasan saya. Jadi alhamdulillah saya pergi ke Korea, saya ada satu pengajaran. Ini nak berkongsi sama. Korea ni dia ada satu pepatah dia. Sebab apa saya kata Korea cepat maju? Tahun 1983, kita 1983 sia-sia tu. Kita dengan Jepun juga singgit-singgit apa. Saya pergi ke Jepun 3 bulan, kursus lepas pada PhD 1992. Balik tu dapat di Jepun 3 bulan, masa tu 2 so. Kita duit 2 ya, dia sia. Lalu berapa Jepun? Lebih ke Amerika dah 4 ke 5 so dah. Korea pun macam tu juga, 5 so juga. Korea dia ada pepatah dia. Ni saya nak suruh kita amal di kalangan kita. Jangan balik selagi tuan-tuan boleh kenal semua sekali adalah dia. Saya tak boleh balik lagi. Jadi salah satunya lah ta'aruf di kalangan ni senyap-senyap. Nak tanya waktu bila-bila nanti rehat boleh. Ini perlu. Ni kalau betul lah tak apa. Dia tak apa, tak ada masalah waktu tu. Pernah tanya. Pasal dia tidak nak royak dah. Tak ada masalah. Dia cakap bapak kita dia henti ada. Jadi yang keduanya tahu nama dia mana, agensi mana. Dah, tak kenal dia tak boleh tanya. Dah nombor-nombor telefon kalau nak urus semua dah ambil. Kalau mana ambil dengan sekretariat tu. Hello tapi dia tanya tadi kat sini tadi lah. Tak apa. Tak ada masalah. Kita ni. Saya mengerti pernah jadi penjodoh. Okey. Duduk haji lah. Anak 9 ke berapa? Tak tahu ya. Kita pergi baru.
Penjodoh, siapa kau boleh anak? Sampai orang itu haji yang kedua, haji kedua. Nak dia alhamdulillah syukur itu dah. Penjodoh siapa kau akhir hayat. Oh, tidak separuh jalan cerah dah. 3 tahun ni kau cerah dah. Korea tadi ada pepatahnya. Setiap hari. Setiap hari. Kalau boleh hamba ni, Pak Senang ni sededah ni. Setiap hari dia kena jalan 10,000 langkah. 10,000 langkah. So, agak-agak jauh mana? Ada 5 kilo. Ada. Agak-agak berapa kali pada 10,000 langkah? Satu langkah berapa? 3 langkah 1 meter. 3 langkah 1 meter. Ada. Laki perempuan. Ni depan. Laki. Ada. Oh. Syekhul Kabir kita. Depan. Ada. Okey. Oh. Dia daripada IUP ni dia lambat sikit jauh. 10,000 langkah satu hari. Dan yang keduanya, berapa dia lagi? Sampai tahu ni, pepatah Korea. Ada. Satu 10,000 langkah sehari. Yang kedua, dia kena menulis. Dia kena baca, baca. 10,000 ayat. 1000 patah perkataan ataupun 1000 ayat. Kalau 1000 ayat banyak dah, 1000 patah perkataan. Nombor satu ni ayat berapa ni? Jalan berapa? Yang dua ni? Baca. 1000 patah perkataan ataupun ayat. Yang ketiga, 100 pula. 100 tu tulis balik. Daripada 1000 tu, kita summary jadi 100. Lepas baca ini, 2-3 hari baca 1000 ayat, tulis, tak boleh summary. Kau kita kan, baca Quran ngapa lah. Dah, mai baca, ngapa sikit. Yang keempat, setiap hari dia kena cari 10 orang kenalan baru. Hari ni, kalau sehari hari ni rasa lebih pada target kan. Kalau kata 30 orang, 3 hari dah terlepas tu. Boleh dah, 30 hari, 3 hari. Yang ke berapa dah? 10, 1000, 100, 10 kenalan sehari. Setiap hari dia kena buat satu kebajikan. Buatlah gapo kutip siapa kau tolong orang apa nama ni sakit kau. Dah. Duit derma kau gapo kau ikutlah. Sehari mesti buat. Jadi kita kan sedekah ke dah? Sedekah kau wakaf kau gapo. Pagi-pagi subuh jemaah tu. Atas dulu. Pop dari mana internet kan ni. Minta 10 riyal minta. Atas 5 riyal, 3 riyal boleh riyal boleh. Pas riyal atas ni. Tak apa. Aman ke perkara tu. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan akan rasa jiwa yang tenang. Itu pepatah kepada Korea. Sebab tu dia maju. Jadi pada hari itu saya pergi ke Guangzhou tu, di tempat pusat Islam, tempat semaya. Tepi tu semua Kristian kata jual tu. Jual buah, jual apa. Saya sini apa anak-anak tu. Kita masuk ni, kita nak belilah ambil selipar. Nak beli selipar. Dia pun ambil selipar. Kecil dia mana-mana kata daripada Malaysia. Oh bagus, Malaysia bagus. Wih selipar saya nak bayar. Tak saya ambil duit. Pasal apa dia kata? No, hari ni saya tak pernah buat satu kebajikan pun lagi. Termasuk duit percuma. Wih selipar pasal free saya pakai 20 tahun dia pakai selipar. 20 tahun, 10 tahun. Dah 2014 dah. 10 tahun. 10 tahun ada lagi selipar. Walaupun orang tidak Islam, tetapi kerana keikhlasan dia tu, sampai hari ni kita boleh pakai selipar. Dia 2 beradik, 2 kedai. Satu lagi, malu ni kata, malu ni. Pergi sebuah lagi tu nampak buah. Kita ni kita standby, kita bayar. Ambil sekilo buah apa ni anggur. Lepas tu pula, no, free. Pasal apa? Kali hari ni pun, ni kali tamu ni jumpa hari ni. Malu kita tu nyok gitu. Selipar free, anggur free. Kita boleh buat kalau kita. Boleh buat kalau kita. Misalnya kau yang maya ini untuk kau yang tidak sedekah dapat. Ni orang pertama dah mampu selagi dah. Ada 10 riyal, 10 riyal. Ada sebenarnya yang mana kalau kita cuba keyakinan, membeda keyakinan madani kan, keyakinan tu salah satunya N. Boleh tak tuan-tuan dalam poket ni, okey saya.
Ini, Wan. Memang beda-beda tak apa. Ini kau boleh otai belakang tak apa. Boleh tak kita kalau hari Jumaat nak sembahyang Jumaat, solat Jumaat. Tengok dalam poket tu, kok mana kau besarkan? 100 ke, 50 ke 100. Kok mana kita saya nak bubuh? Siap. Cuba bubuh ke 100 sekali tak? Kecil mata nampak. Oh, hari ni salah ambil bawa ke 100, tidak ada bubuh dalam pek. Nasiblah masjid ni. Bubuh 100. Kalau betul-betul bank keyakinan, tak sampai seminggu, ada tuan-tuan yang dapat 500. Kok mana tak tahu bayar hutang ke berapa. Saya tengah buat sekali, betul. Kim kata waktu beli 50 riyal ni, 50 riyal ni berapa banyak kita beli makan tu. Ambil 50 riyal, 40. 3 hari kau esok, orang bayar hutang 500 riyal. Oh, tapi nak bubur semua tak berani lah. Kau pernah nak bubur orang ni. Tapi kadang-kadang bubur. Kau sudah kursi dalam masjid rumah Allah. Okey, itu sajalah saya rasa benda yang apa nama ni kita akan ada perbincangan kumpulan dan persembahan kumpulan. Okey. Okey, setakat ni ada apa-apa pertanyaan ke? Kita buka pertanyaan. Sama-sama kita tunggu apa nama perasaan. Ada apa-apa pertanyaan? Daripada ni ada pertanyaan? Tak ada. Okey. Yang keduanya okey. Berapa agensi ada ini? Urustia ada mana? Dah tahu apa nama ni? Dah mana itu dah? Urustia. Dah kan? Okey. Okey. Angkat tangan. Okey. Daripada mana? Habis sini. Berapa orang daripada habis angkat tangan? Daripada habis berapa ramai? Angkat tangan. Angkat tangan tu, angkat tangan tu. Ada 8. 8 orang. Kau mari berapa kan? Sepatutnya 10 tapi mari 8. Okey, 8. Okey. 8 kan? Yang dua daripada mana ni? Habis daripada mana? Daripada mana? Daripada habis berapa? Yatim cuba katakan yatim berapa ramai? 6. Yatim 6. Yatim 6. Yang ketiga IOA berapa orang kat tangan? Berapa? 1 2 7. Okey. Daripada Sri berapa orang? 4. Sri 4 orang kan? Okey, 4. Taski 2 orang. Taski mana Taski? Ada? 2 orang Taski. Okey. Lepas tu Salwa berapa orang? Salwa 4 4. orang. Daripada tu? Lepas tu Brigade Bakti seorang. Brigade Bakti mana? Seorang. Okey. Daripada tu? Yayasan Al-Ma'un Yayasan Ma'un. seorang. Okey. Tu Wadah seorang. Wadah? Ustaz Karim. Ni kita kena kat tangan ni. Pasal wadah ni dia 40 kat atas kan. Tak mau berapa dah ni? 50 lebih lah. Jadi generasi 50. 50 lebih. Baru. Tapi rasa ni kan saya rasa muda saya. Semangat mudanya. Dari mana tu? PKBM tak ada. Siapa dia? PKBM Tak ada? tak ada. Okey. Pembentukan kumpulan. Kita buat solat dulu ni. Okey. Sekarang ni bila nombor. Okey, daripada mana tadi? Adil. Okey. Nombor 1 bila. Sekarang kita nak buat sekarang ni berapa ramai sekarang ni? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 20, 22, 24, 25, 30, berapa semua sekali? Tak kira lagi. Okey 34. Okey. Just nice lah. Pasalnya apa nama ni kursus ni hanya maksimal 35 lah. Kita buat bajet 40 lebih tu. 33. Okey, cantik sangat. 33 ni kita nak bagi kepada berapa kumpulan? Kita nak bagi kepada 6 kumpulan. 6 kumpulan. Jadi satu kumpulannya ada 5 orang lebih 3 orang. Ada 5 lebih 3 orang. Ada 5 lebih 3 orang. Jadi ada 3 kumpulan ada 5, ada 3 kumpulan ada 6. Ya. Betul tak? Ya. Okey lah. Sebab nak banyak kumpulan sana takut kalau 7 kumpulan lagi itu, tapi sebenarnya 5 tu okey lah, 5 dengan 6 okey lah. Okey.
Okey, nombor satu bilang. Abim tadi. Mana nombor Abim? Abim. Satu. Mana lagi nombor Abim? Mana Abim? Dua, Abim dua. Mana? Mana lagi Abim? Tiga. Tiga. Empat. Lagi? Lima. Enam. Okey. Lagi mana? Tujuh nombor satu balik ya? Gini. Nombor satu. Nombor satu. Nombor dua. Okey. Yang kedua? Yang kedua Sri. Nombor banyak tadi. RPH. Yatim. Okey, yatim bermula mana? Okey. Bila satu. Tiga dah. Mana? Saya dua. Mana? Saya tiga. Dah. Kita nombor balik. Nombor sampai nombor tu. Kalau lebih tu yang kira. Ambil nombor satu. Nombor? Satu. Dua, tiga. Mana lagi? Yatim. Empat. Mana lagi? Lima. Enam. Mana lagi? Ada lagi? Enam. Oh, dah boleh. So dia satu kumpulan. Okey. Lepas tu? IOA mana dah? Mana? Okey. Nombor satu. Dua. Tiga. Empat. Mana lagi? Lima. Enam. Satu. Dah. Gini. Tulis satu dah. Satu. Satu A. Tapi satu betul dah. Mana satu A? Pasal kita nak pecah pula. Okey, mana? Lepas tu Sri. Sri. 4 orang. 4 orang. Mana? Mana? Satu. Dua. Tiga. Empat. Ya. Kita dah. Tak ada mulut dah. Komunikasi segini banyak. Rasa pukul 7 dah. Lepas tu Salwa. Salwa satu. Okey. Salwa Dua. Ada tiga. Tiga. Ada seorang lagi. Seorang lelaki duduk luar. Okey. 4. Okey. Lepas tu Taski. 2 orang. 2 orang. Nombor satu. Mana? Nombor satu. Nombor dua. Okey. Daripada tu? Lepas tu Wadah seorang. Wadah. Nombor satu. Okey. Cuba bangun nombor satu. Nombor satu bang. Ada lagi 3 je. Ke mana lagi? Ada Yang BK. Oh, yang. Yang seorang. Yang, sorry. Lepas tu BK Bati seorang. Satu. Okey, mana lagi? Tak ada. Tak ada. Okey, nombor satu bangun dulu. Nombor satu. Nombor satu apa orang? Hok mana dalam institusi sama tu duduk dulu. Hok mana? Nombor satu lah. Okey. Hok mana di institusi lebih pada mil ke? Duduk. Okey. Okey, duduk. Pak Sani nombor satu dah. Hok saya suruh duduk sana tu tunggu nombor lagi. Tunggu nombor lepas pada ni. Pak saya kena masuk nombor lain lah kan? Berapa orang tadi tu? 6. Kat maksimal ni kan? Yalah 9 tu sudah jadi 6 kan? Tapi dia tak orang tadi tu tak apa, kira 6 kan? 6 ni tak apa. Okey, duduk. Yang kedua, nombor 2. Nombor 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayo. 7. Demo tunggu dah. Demo standby nombor. Rest of the world. Okey, duduk. Nombor 3. Nombor 3. Nombor 3. 1, 2, 3, 4, 5. Dah demo 5 dah. 5. 5. Ada tadi 5 orang apa ada dah? 5 dah. Cukup dah. Nombor berapa dah? Nombor 4 pula. Nombor 4. Okey. Dia 5 dengan ni kan? Okey. Nombor 4. 1, 2, 4. Ya? Ada seorang Salwa. Ni seorang lagi. Salwa seorang lagi. Oh ya, 5. Okey, cukup. 4 orang. 4 ke 5? Ni yang 4. Sorang lagi. Cukup dah 5 orang. Cukup dah 5 orang? Okey. Nombor 5. Nombor 5. So, 2, 3. Mana ni? Oh, mana tadi? Oh, tadi. Oh, tak cukup tadi tu mana? Oh, nombor 1 tadi. Bukan 1 tadi. Bang.
satu sekali pula. Yakin? Saya. Tak apalah, mana dia? Berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, cuba. Ya lah, banyak. The Crony sedang di sini. Nombor 6. Habiskan. Rest of the world. Nombor 6. 1, 2, 3. Mana tadi? Nombor lebih tadi. Yang pertama, nombor 1 yang pertama tak diramai. Iyalah. Tadi saya kata setakat ni tadi. Nombor 1 tadi nombor. Okey. 3 ada tak? 3. Saya. Ambil ya. Ustaz Karim 1, saya 2. Kira tak ada kumpulan lagi. Okey. So 2, 3, 4, 5. 5. Okey, cukup. Adakah kumpulan lelaki saja, perempuan saja ada ke tadi? Ada. Kumpulan mana tadi? Campur-campur? Campur. Tak apa. Pasal kita mengamalkan apa nama ni, integrasi nasional. Okey. Setiap kumpulan ni apabila selepas daripada perasmian, selepas daripada forum, kita minta tolong duduk dalam kumpulan untuk petang ni. Untuk petang ni dalam kumpulan dia, hanya mengadah dia belakang ni. Kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 3, kumpulan 4, kumpulan 5, kumpulan 6. Okey, boleh? Bergerak masing-masing pasal kita tak urus dia pun kita, koli pun kita, tauke pun kita, dia kena lagi mati sikit. Betul tak? Belakang. Orang angguk tu kita rasa suka dah. Duduk dalam buat, jadi maknanya salah satu tu pada 2 tembok dah. 2 tembok. Kita akan bagi tugasan. Okey. Ustaz apa tu? Kita ada. Pukul berapa dah ni? Belum. Kita lepas pada Ustaz sampah, kita minum air dulu. Biar kita minum air sekali. Tak boleh dah. Pukul berapa dah ni? Pukul 10? 10:05 minit. Itu dah air dah ke ni? Boleh dah, tak kira. Saya berani sikit dah. Jadi kita berhenti tu perasmian selepas daripada minum air dah. Boleh? Terteguk ni tak boleh. Kalau suami isteri boleh kena sesang saya. Tak boleh tak. Okey. Apakah tugasan kita untuk sebagai dalam kumpulan? Catat belakang dah. Tugasan kita dalam kumpulan ni antaranya ialah, saya royak soalan dulu ni, baru ceramah, baru tahu ilmu, supaya boleh bersedia, siap siaga dengan pembentukan kumpulan tu. Ni dia. Yang pertama, namakan kumpulan. Namakan kumpulan tu apa dia? Kumpulan itu kan boleh je bermula dengan kita guna kataan ni lah, sebab kita semua ni daripada Asabim dah korang. Kita guna nostalgia pasal wadah ni sore, okey. Jadi Abim ke apa? Abim bertenaga, Abim berwawasan, kan? Dulu kita buat yatim lah, betul tak? Yatim ni, berjual ke apa, kata di balik tak tahu ke mana, kan? Yang keduanya, sediakan duduk shield. Maknanya topik keluar tu apa dia? Betul? Ni kau ikutlah. Ni kau ikutlah lagu mana tu. 10 sangat kan? Yang 3 logo kumpulan. Kena belajar buat logo. Logo. Bukan logo apa ni. Lego dah, logo. Logo kumpulan tu. Kemudian dalam siap peserta juga mesti melantik ketua dia, ketua. Saya sebelum-sebelumnya ketua pasukan, ketua pasukan ni, kok tidak menjadi ketua dalam mana-mana agensi. Dia paling hebat semua, jangan dia ketua. Orang lain tak cakap dia je. Boleh mic dia tak boleh orang lain. Jadi dia tak dia, kita biar cari orang yang betul nak main tu, dia ketua. Yang kedua, paling berwawasan. Pilih di kalangan ni. So, 2, 3, 4, 5 ni. Ada, okey. Pilih dalam kumpulan tu. Siapa dia paling majnun sekali? Laila Majnun. Majnun. Mana dia berwawasan kan? Lepas tu paling cekap. Kalau dia kau yang kecek dia dulu dia patah. KO kumpulan tu. Paling cekap. Yang kelima, kreatif. Kenapa dia ada idea baru dah? Sama ada kreatif dia nak logo kau dah. Ambil soalan.
Yang ketujuh, paling patriotik. Patriotik ni setia kepada agensi. Setia kepada agensi. Saat kita sudah kena kita minum air, kemudian baru rasmi. Atau pasal apa ni? Ustaz, tak apa. Kejap, 5 minit. Rusia apa ni takut pokok kita ni kan mata kosong kan ni. Nombor 5, setiap peserta tulis nama dia. Ini setiap orang bukan tulis atas kertas besar tu, tulis kertas masing-masing. Ada tak bawa bolpen ke? Jadi kalau tak bawa bolpen tu, sebab kita memang kita kursus ini pelik sikit. Bolpen tak pergi kertas yang pergi tak? Ataupun kertas atau nota ya. Kalau kursus lain dengan bolpen, dengan beg, dengan berapa, dengan baju di belakang. Kalau sohor baru ni, pergi tangan kosong kan, dengan baju apa ni. Itu budaya orang ada duit. Kita budaya orang beri kami ni lah betul kan? Tak bawa kertas, tak tulis. Tak bawa bolpen, tak bawa bolpen, tak tulis. Jadi budaya tulis ni Korea tadi dah. Tulis. Budaya Korea tadi. Cita-cita ke apa? Cita-cita. Ni kerja kat Abim ni tunggu masa nak kerja lain sebenarnya. Nak cari duit kan. Dia panggil tempat batu loncatan. Bang. Suka-suka tu tu baru nak kerja 3 bulan nak minta lain. Jadi cita-cita nak jadi apa? Saya ni mengaji memanglah kemahiran saya mengaji pusat Tiap Mara bahagian dia terik, tapi saya nak jual kaki lima, nak jual air kat Cabai Pak. Waktu pun RM70-80 saya. Oh, cita-cita tu tak kena sama tua dah. Oh, tu kan solo, tak kena dia menikah tak lagu tu juga dah. Jadi ada cita-cita ni. Gapo dia cita-cita yang paling besar sekali. Kena tulis. So 2, 3, 4, 5. Tulis 5. Cita. Bukan satu kan? Cita yang tertinggi kamu dia cita. Sama ada dalam dunia kau di akhirat. Itu saya buka sikit. Cita ni bukan setakat dunia ya. Pok kita ni tak tahu hari ni esok ada soal inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kalau cita ni niat. Innamal a'malu binniyat. Niat. Cita tu niat. Kekuatan ni apa? Kita tulis. 1, 2, 3, 4, 5 juga. Tulis kertas masing-masing. Nama atas tulis masing-masing. Tulis nombor telefon. Sebab kita akan ambil kertas-kertas tu setiap orang untuk kita buat kajian balik. Dia boleh kekuatan mana boleh tolong semua orang. Boleh dimari mati skill kok mana. Kemahiran sumbangan. Kita rasa nak sombong apa? Allah, aku ni sebenarnya tak boleh program bahagian ni. Bahagian pengurusi majlis pun tak boleh program demo. Nak sumbang pengurusi majlis. Tulis. Bahagian tourism tulis. Dan sumbangan juga saya harap dapat bersama-sama dengan gapo dia artis ni sepatutnya, wadah ni sepatutnya atau agensi ni sepatutnya gapo dia. Ada syarikat ke, ada apa namanya. Kemahiran sumbangan ni gapo dia, agensi hok kita duduk loan itu gapo dia sepatutnya ada anak syarikat ke, ada bini ke gitu. Tulis situ lah. Dah, kemahiran sumbangan tu. Atas dasar gapo dia sepatutnya agensi kita yang kita boleh sumbang. Kita sedia bekal untuk kita sumbang. Kan? Selama ini kita hanya membuat apa yang bekal itu dah sedia dah. Kita nak ni bekal mana? Patut ni ada satu bekal aja. Kita sepatut ada 4 bekal. Kemarin saya jumpa dengan petang kemarin dengan apa ni Datuk Dr. Mazlan Cik Mat. Dia juga sebagai ahli lembaga yatim. Jadi dia buat majlis sebentar. Dia balik depan kita. Mari jumpa sebentar. Dia Yayasan Amanah Malaysia, dia ahli lembaga. Gapo dia peluang kita di Malaysia ni yang kita boleh garap, yang kita boleh guna kekuatan APIM ni, wadah ni, PMX ni kita. Gapo dia yang kita boleh gunakan dana daripada luar negara, dia kata untuk sama-sama dalam Yayasan Wakaf untuk membina satu negara yang mempunyai pelbagai-bagai bidang utama yang mana oleh pemimpin seluruh dunia jutawan mana mari bertampuk di Malaysia. Daripada dia hidup sana, tak boleh simpan duit, mari sini 3 jutawan, kita beri dengan rumah, kita beri dengan isteri, tak cukup besar, kita beri sampai 4 jutawan kan. Dengan dia punya hospitality-nya, dengan dia punya makamnya, kubur mesin. Jadi rumahku, negaraku, syurgaku. Yang dua, apa namanya, rumah yang kedua lah. Rumah kedua. Syarat apa dia ni, orang luar boleh masuk, jadi boleh buat rumah kedua di Malaysia. Dia kena melabur 1 juta deposit. Dia boleh main beli duit dia, boleh main beli rumah di Malaysia. Kita bukan nak jutawan, kita nak billionaire. Yang mana Datuk Dr. Mazlan dan kawan saya cakap, dia kata
Allah Akbar, dia pergi Abu Dhabi, dia pergi mana, dia kata ramai orang nak mai ke Malaysia nak menabur. Tapi nak agak ke siapa dia? Sebab kita dalam Madani ihsan kita tak ada. Ihsan kan. Dia yakin dia ihsan dari kita tak cukup. Tak cukup mental untuk dia mari percaya pada kita. Sebagaimana kita tak percaya nak menabur di Indonesia. Itulah. Jadi pemimpin-pemimpin dunia nak mari ke negara kita nak menabur, bukan nak sumbangi, nak menabur. Kita yang boleh menggerak ekonomi. Kalau kita tak ambil peluang hari ini, mana kita tidak akan ada lagi peluang pada masa akan datang. Saya takut ni cuma layan itu tak? Saya takut cuma layan kami itu sekarang ni. Kita tidak ada innovation, tidak ada inovasi, kreativiti tak ada. Tidak ada kesungguhan untuk buat sesuatu. Ini benda kita tak sini. Jadi hari ini kita nak buka minda, kita nak buka peluang, kita nak buka apa saja yang kita boleh buat. Jadi dengan kata itu, inilah tugasan pembentukan kumpulan. Dengan itu saya akhir dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.